Okey, hari ni nak masak menu yang sangat simple tapi kerap makan, iaitu tofu lembut. So, apa kita buat? Tumis dulu. Seperti biasa, minyak dia sikit je, jangan letak banyak-banyak. Okay? So, bawang sikit, nak bagi aroma dia. Sebenarnya tak payah letak bawang ni pun tak apa tau. Sebab kita ada crispy garlic dengan garlic chili oil. Tapi, ini saya nak ada lebih sikit lah effort. And then, yang paling penting adalah halia. Kalau boleh, pakailah halia banyak-banyak lagi sedap. Sebab apa saya letak halia? Sebab saya bukan buat dengan udang, tapi saya buat dengan ayam. Kalau ada ayam dengan tofu ni, saya suka ada halia. So, kita tumis sampai dia naik bau, tukar warna kepada brown-brown sikit. Dah brown-brown sikit, kita masukkan ayam yang dah dicincang. Ini chicken breast tau. Ini ala-ala healthy lah sikit. Kita nak bulan puasa ke raya ke, nak jagalah badan juga, balance. Kita bagi ayam dia masak sikit sebab tofu dia masaknya cepat. Lepas tu kalau ada ayam dia dah masak nanti kan, lepas tu baru saya nak letak minyak bijan. Nak bagi aroma minyak bijan je. Sekejap je dah boleh ada dah bau aroma minyak bijan ni. Lepas tu untuk yang ini, I nak letak sedikit garam. Sikit je, tak banyak. Perasa semua saya tak letak kalau korang perasan. Sebab garlic chili oil kita tu tak payah nak letak-letak perasa lagi dah. So sementara ayam-ayam ni tengah masak, saya akan ketepikan dia dan saya nak letak sedikit air di tengah-tengah sebab saya nak masukkan tofu lembut ni. So kalau nak bagi dia cepat sikit, tak melekat lah kat ujung-ujung tu, korang potong kat sini tepi ni. So I'm gonna put this. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, nampak tak? Itu sebabnya kita potong kat belakang. So dia taklah melekat dekat bekas dia. Okay? Saya lebih suka potong tofu ni dekat sini je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong kat sini. Kalau pakai senduk yang sharp tu, yang bersih lagi cantik lah. Ni sebab pakai kayu kan. So benda ni biarkan dia masak sekejap. Sementara tu saya nak runtuh-runtuhkan dia sekejap. Okay, kita bagi ayam-ayam dia naik. So you all asing-asingkan dia sikit tofu ni, because of saya nak letak dengan telur sekali. If you guys letak sos siram pun sedap juga dekat sini. Sikit-sikit lah, tak payah banyak sangat. And then sedikit soya sauce juga untuk naikkan bau, aroma dia. Sikit-sikit je. Ini namanya orang yang malas nak pakai sudu. 1 sudu, 2 sudu tu saya tak pandai nak ajar ya, maafkan saya. So what am I going to do? Saya akan pecahkan telur terus kat atas ni. Macam itulah. Saya memang nak pecahkan warna kuning tu. So, sebab tu saya tinggikan dia. 3 biji telur ataupun 2 biji telur should be okay. This is very good protein. Bayangkan dalam ni ada tofu, ada chicken breast, ada telur lagi. So, this is very complete menu, sebenarnya high protein kalau korang nak makan untuk sahur. Sebenarnya memang sangat-sangat mengenyangkan. So, kita tunggu sekejap. Okay, kita tutup sekejap je. I memang nak telur tu separa masak. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Dia separa masak. Sedap makan dengan nasi ni. Memang sangat sedap. Ni kalau mungkin ada orang tak nak lah, nak telur dia masak sikit, boleh. Kalau rasa kat tengah tu tak masak, you all buat lubang sini sikit, bagi turunkan. So, sambil-sambil dia dah siap ni, I'm gonna put garlic chili oil, shrimp ataupun udang. It's the best combination with our tofu dan juga kita punya telur ni. Memang sedap. So, letak. Ni dah siap dah. Simple je. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dengan tofu tu. You tak liur. First bite I dapat rasa halia tadi dengan garlic chili oil, dengan tofu. Sedap lah. Korang try. Sedap makan dengan nasi. Terima kasih. Alah. Sudu tak? Sudu tak ada.